Di selatan Thailand, berhampiran sepadan Malaysia, terdapat konflik yang telah berlarutan selama beberapa dekad. Konflik ini juga telah mengorbankan ribuan nyawa dan menyaksikan pelbagai tragedi. Antaranya berlaku pada 2004 apabila 85 orang terkorban selepas satu demonstrasi di hadapan sebuah balai polis. Namun konflik ini sebenarnya bermula jauh lebih awal. Ia berkait dengan sejarah sebuah kerajaan Melayu yang pernah wujud di kawasan ini sebelum menjadi sebahagian daripada Thailand. Tetapi apa yang menjadi persoalan adalah isu mengenai identiti dan pentadbiran wilayah ini yang mana masih belum betul-betul selesai sehingga hari ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apa sebenarnya yang berlaku di selatan Thailand. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Untuk memahaminya, kita perlu melihat semula kawasan yang hari ini dikenali sebagai Patani, Yala dan Narathiwat. Berabad-abad dahulu, kawasan ini mempunyai sejarah politik yang sangat berbeza. Secara ringkasnya, Patani pernah muncul sebagai sebuah kerajaan Melayu dan berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Semenanjung Melayu. Kedudukannya yang berhampiran dengan Teluk Siam membolehkan pedagang dari pelbagai kawasan singgah dan menjalankan perdagangan di pelabuhannya. Kajian sejarah menggambarkan Patani pada abad ke-16 dan ke-17 sebagai sebuah pusat perdagangan yang mempunyai hubungan dengan jaringan serantau dan antarabangsa. Masyarakatnya pula mempunyai hubungan bahasa, agama dan budaya yang rapat dengan dunia Melayu di selatan. Namun, Patani terletak bersebelahan dengan sebuah kuasa yang jauh lebih besar dari mereka, iaitu Siam. Jika dilihat hubungan antara kedua-dua kuasa ini, ia berubah mengikut zaman. Dalam sesetengah tempoh, Patani berada di bawah pengaruh Siam tetapi masih mempunyai pemerintah dan ruang politiknya sendiri. Pada penghujung abad ke-18, keadaan menjadi semakin berbeza selepas Siam menewaskan Patani. Kawalan dari pusat semakin kuat dan struktur pemerintahan tempatan mula berubah. Wilayah Patani kemudiannya dipecahkan kepada beberapa kawasan pentadbiran yang lebih kecil. Pada masa yang sama, kuasa kerajaan Siam semakin dipusatkan dan kedudukan pemerintah tempatan semakin berkurang. Patani tidak hilang melalui satu peristiwa, tetapi kehilangan kuasa politiknya secara berperingkat. Proses inilah yang kemudiannya menjadi salah satu titik penting dalam membentuk hubungan antara masyarakat Melayu Patani dengan kerajaan Siam. Pada tahun 1909, satu lagi perubahan besar telah berlaku. Kali ini, keputusan mengenai masa depan ratau tersebut bukan hanya melibatkan Siam, tetapi turut melibatkan British yang berada di meja rundingan. Melalui perjanjian Anglo-Siam 1909, kedua-dua kuasa ini menetapkan pembahagian pengaruh mereka di utara Semenanjung Melayu. Siam melepaskan kuasanya terhadap Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu kepada British. Namun Patani tidak termasuk dalam wilayah yang diserahkan dan kekal di bawah pentadbiran Siam. Perjanjian ini akhirnya mengukuhkan satu sempadan politik yang memisahkan Patani daripada negeri-negeri Melayu di selatannya. Negeri-negeri tersebut kemudiannya menjadi sebahagian daripada Malaysia, manakala Patani terus berada di bawah pentadbiran Siam. Pada masa yang sama, Siam juga sedang melalui perubahan besar. Negara ini mempunyai masyarakat daripada pelbagai bahasa dan latar budaya. Namun apabila memasuki abad ke-20, kerajaan mula berusaha membentuk satu identiti nasional yang lebih seragam. Bahasa Thai semakin digunakan dalam pentadbiran dan pendidikan, manakala kuasa kerajaan semakin dipusatkan. Kemudian pada tahun 1939, Siam secara rasmi menukar namanya kepada Thailand. Di bawah pemerintahan Plaek Phibun Songkram, beberapa dasar nasionalisme yang dikenali sebagai Ratanium diperkenalkan bagi membentuk budaya dan identiti nasional yang lebih seragam. Namun di selatan Thailand, proses ini berhadapan dengan cabaran. Sebahagian besar masyarakat tempatan masih menggunakan bahasa Melayu Patani dalam kehidupan harian. Agama Islam pula memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial dan pendidikan mereka. Identiti ini terus bertahan dan membezakan masyarakat Melayu Muslim di selatan daripada identiti Thai yang sedang dibentuk oleh kerajaan pusat. Bagi masyarakat di selatan, perubahan ini membawa cabaran yang berbeza. Mereka kini perlu mencari ruang untuk menjadi sebahagian daripada Thailand tanpa kehilangan identiti yang telah lama wujud. Pada dekad 1940-an, isu ini mula dikaitkan dengan seorang ulama bernama Haji Sulong Abdul Kadir Al-Fatani. Haji Sulong pernah menuntut ilmu di Mekah sebelum kembali ke Patani dan terlibat dalam pendidikan serta urusan masyarakat Islam tempatan.
pada tahun 1947, beliau menjadi tokoh utama di sebalik 7 tuntutan yang dikemukakan kepada kerajaan Thai. Antara yang dibangkitkan ialah pentadbiran tempatan, penggunaan bahasa Melayu, pendidikan dan hal ehwal Islam. Tuntutan ini bukanlah satu pengisytiharan kemerdekaan Patani. Sebaliknya, Haji Sulong mahukan masyarakat tempatan diberikan peranan lebih besar dalam mentadbir wilayah mereka selain pengiktirafan terhadap bahasa dan kehidupan beragama. Tuntutan tersebut bagaimanapun tidak menghasilkan perubahan seperti yang diharapkan oleh Haji Sulong dan pemimpin Melayu Patani. Dan dalam tempoh berikutnya, hubungan antara Haji Sulong dengan kerajaan semakin tegang. Pada Januari 1948, beliau ditahan bersama beberapa pemimpin tempatan dan kemudiannya dipenjarakan. Selepas dibebaskan, Haji Sulong masih berada dalam perhatian pihak berkuasa. Kemudian pada tahun 1954, beliau keluar bersama salah seorang anak lelakinya untuk berurusan dengan pihak berkuasa. Selepas hari itu, kedua-duanya tidak pernah kembali. Sehingga hari ini, apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka tidak pernah dipastikan secara muktamad melalui proses kehakiman. Kehilangan Haji Sulong akhirnya menjadikan beliau salah satu simbol paling penting dalam sejarah politik Melayu Patani. Namun, ketegangan di selatan Thailand tidak berakhir dengan kehilangan Haji Sulong. Menjelang dekad-dekad berikutnya, beberapa gerakan pemisah mula muncul di wilayah tersebut. Antaranya Patani United Liberation Organisation dan Barisan Revolusi Nasional BRN. Matlamat, struktur dan pengaruh kumpulan ini berubah mengikut zaman, tetapi kemunculan mereka membawa konflik ini ke fasa yang berbeza. Penentangan terhadap kerajaan pusat kini turut dilakukan melalui gerakan bersenjata. Disebabkan majoriti penduduk kawasan konflik ini beragama Islam, keganasan di selatan Thailand kadangkala disamakan dengan gerakan jihad antarabangsa. Walau bagaimanapun, ramai melihat konflik ini sebagai konflik yang lebih berkait dengan keadaan tempatan. Ini kerana konflik di selatan Thailand telah bermula lebih awal dan mempunyai sejarahnya sendiri sebelum kemunculan gerakan ekstremis antarabangsa. Konflik ini terus berlaku dalam beberapa fasa dengan tahap keganasan yang berubah mengikut masa. Namun pada awal tahun 2004, keadaan kembali menjadi lebih serius. Pada 4 Januari 2004, sebuah kem tentera di Narathiwat diserang dan sejumlah besar senjata telah dirampas. Insiden ini menjadi antara tanda yang paling jelas bahawa pemberontakan di selatan Thailand sedang memasuki fasa baharu. Tidak sampai 4 bulan kemudian, pada 28 April 2004, serangan pula berlaku terhadap pos polis dan keselamatan di beberapa lokasi. Sebahagian penyerang akhirnya berada di Masjid Kruse, sebuah masjid bersejarah di Patani. Pasukan keselamatan kemudian mengepung masjid tersebut dan operasi yang dijalankan berakhir dengan kematian 31 lelaki di dalamnya. Laporan International Commission of Jurists kemudiannya turut mempersoalkan kenapa anggota keselamatan yang terlibat dalam operasi ini tidak dibawa ke muka pengadilan. Lebih daripada itu, kejadian di sini menambah lagi ketegangan yang sudah lama wujud antara kerajaan dan sebahagian masyarakat di selatan Thailand. Namun hanya 6 bulan kemudian, satu lagi tragedi yang lebih besar berlaku. Pada 25 Oktober 2004, lebih 1,000 orang berkumpul di hadapan sebuah balai polis di Tak Bai, Narathiwat bagi membantah penahanan 6 anggota Pertahanan Kampung Melayu Muslim. Pihak keselamatan kemudiannya menyuraikan demonstrasi tersebut dan menahan ratusan orang. Dalam kejadian itu, 7 orang terbunuh akibat tembakan, manakala ratusan tahanan lain kemudian dibawa menggunakan kenderaan tentera. Namun apabila perjalanan itu berakhir, 78 lagi telah meninggal dunia. Secara keseluruhan, tragedi Tak Bai ini telah mengorbankan 85 orang kesemuanya. Tragedi Tak Bai kemudiannya menjadi salah satu kes paling sensitif dalam konflik di selatan Thailand. Selama bertahun-tahun, keluarga mangsa menunggu individu yang didakwa bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Dan pada Ogos 2024, sebuah mahkamah akhirnya menerima tuntutan jenayah yang dikemukakan oleh keluarga 48 mangsa terhadap 7 bekas pegawai kanan keselamatan. Waran tangkap turut dikeluarkan terhadap 6 bekas pegawai kanan keselamatan selepas mereka gagal hadir dalam satu pendengaran. Selepas hampir 2 dekad, proses undang-undang dilihat mula bergerak. Namun proses tersebut berhadapan dengan satu masalah. Ini kerana Undang-Undang Thailand menetapkan tempoh had selama 20 tahun bagi kes tersebut, yang mana berakhir pada 25 Oktober 2024. Apabila tarikh ini tiba, tiada seorang pun tertuduh yang berjaya dibawa ke mahkamah dan kes tersebut akhirnya tidak dapat diteruskan. Akhirnya, 20 tahun selepas tragedi Tak Bai,
tiada seorang pun anggota pihak berkuasa disabitkan atas kematian 85 mangsa. Namun tragedi Crusader dan tak baik hanya menunjukkan satu bahagian daripada konflik yang jauh lebih rumit. Ketika operasi kerajaan mencetuskan kemarahan dalam kalangan sebahagian masyarakat tempatan, serangan yang dikaitkan dengan kumpulan pemisah turut mengorbankan orang awam. Guru, pekerja kerajaan, pemimpin agama dan penduduk kampung juga pernah menjadi sasaran. Mangsa pula bukan hanya dari masyarakat Thai beragama Buddha, malah masyarakat Melayu Muslim turut terkorban. Pada April 2025 sahaja, Human Rights Watch merekodkan sebanyak 57 serangan yang dikaitkan dengan kumpulan pemisah yang mana menyebabkan sekitar 18 kematian dan 50 kecederaan. Bagi penduduk yang tinggal di kawasan konflik, keadaan ini turut memberi kesan kepada kehidupan mereka. Seseorang boleh dicurigai pihak keselamatan kerana dianggap mempunyai hubungan dengan kumpulan pemisah. Pada masa yang sama, mereka yang dilihat bekerjasama dengan kerajaan juga boleh menjadi sasaran gerakan bersenjata. Akibatnya, orang awam turut terperangkap dalam konflik antara kedua-dua pihak. Kerajaan Thai kemudian meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan dan menggunakan undang-undang khas bagi mengawal keadaan. Martial law dan emergency decree memberikan kuasa luas kepada pihak berkuasa untuk menjalankan operasi serta menahan individu yang disyaki terlibat dalam gerakan pemisah. Sejak konflik kembali meningkat pada 2004, lebih 7,600 orang telah terbunuh menurut laporan Reuters. Namun selepas 2 dekad, konflik ini masih belum berakhir dan penyelesaian melalui kekerasan juga masih belum dicapai. Disebabkan itu, usaha membawa pihak yang bertelagah ke meja rundingan telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Sebenarnya, Malaysia memainkan peranan sebagai fasilitator dalam proses damai rasmi yang bermula sekitar 2013. Namun rundingan sering terganggu oleh perubahan politik, isu mengenai wakil kumpulan pemisah dan perbezaan mengenai perkara yang boleh dirundingkan. Pada Februari 2024, Kerajaan Thailand dan BRN bersetuju secara prinsip terhadap satu pelan hala tuju ke arah keamanan selepas satu pertemuan di Kuala Lumpur. Kemudian pada Mac 2026, analisis RSIS memberi perhatian kepada satu perkembangan penting dalam proses rundingan. Buat pertama kalinya, BRN telah menjelaskan secara terbuka bentuk penyelesaian akhir yang mereka mahu. Self-government within Thailand atau pemerintahan sendiri di dalam Thailand. Idea ini merangkumi autonomi, perkongsian kuasa dan perlindungan identiti Melayu Muslim. Ia bukan bermaksud wilayah selatan akan keluar daripada Thailand dan membentuk sebuah negara baharu. Sebaliknya, wilayah tersebut kekal sebagai sebahagian daripada Thailand, tetapi masyarakat tempatan diberikan ruang lebih besar dalam menentukan pentadbiran kawasan mereka. Namun bagi Bangkok, idea ini sangat sensitif kerana kuasa pentadbiran Thailand banyak tertumpu pada kerajaan pusat. Perbincangan mengenai autonomi atau pemerintahan sendiri boleh menimbulkan kebimbangan terhadap kedudukan wilayah negara ini. Menariknya, isu yang dibincangkan hari ini mempunyai persamaan dengan tuntutan yang pernah dibawa oleh Haji Sulong pada tahun 1947. Hampir 80 tahun kemudian, isu pentadbiran dan perlindungan identiti masih menjadi sebahagian daripada perbincangan dan proses rundingan ini masih diteruskan. Pada Julai 2026, Thailand dan Malaysia menyatakan jangkaan untuk mengadakan rundingan peringkat tinggi mengenai konflik ini dengan harapan ia boleh membuka jalan kepada satu persetujuan dan deklarasi bersama. Sama ada ia akan berjaya atau tidak masih terlalu awal untuk dipastikan. Namun sekurang-kurangnya, jalan ke arah keamanan di selatan Thailand masih terbuka.